kuah dulu lah. Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawat Studio. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam Minggu Raya. Cuma untuk video kali ni, malam ni kita nak try satu lagi pot viral dekat JB yang mungkin kalau korang yang ada nak ngala ke JB ataupun daripada Singapura jalan malam-malam beraya tak tahu nak ke mana kan, boleh lepak dekat area sini. Kalau nak tahu kat mana, tonton video ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang semua dipermudahkan. Sorry lah kalau gelap sikit Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Korang boleh waste je laman putih. Nanti dia adalah, kalau dekat waste tu laman putih by Coffee Texas. Okay. Dia betul-betul belakang KFC. Kat Taman Peling, area Taman Peling. Ni kalau belakang ni Hotel Emerin. Boleh waste je. Belakang dia tu, belakang KFC. Kalau nak naik atas ni dia ada gayat sikit lah. Okay, ni antara menu dia. Ada sizzling, ada chicken chop, ada spaghetti. Banyak juga. Soto nasi, mi kari semua ada kuih tiaw, nasi lemak, bagian masak hitam, ayam masak merah, spaghetti. Roti bakar pun ada. Nugget. Untuk ngonyel-ngonyel boleh lah ni. Pizza ni pun macam menarik juga. Yang Napoleon ni. Okay. Air dia. Ada kopi. Ada matcha dan juga special series. Okay. Macam-macam menu. Ini tak tahu lah lagi ke tak. Okay, nanti kita tengoklah apa lagi yang menarik. Shop. Okay. Cuaca kat belah dalam ni bahang sikit. Kalau korang okey, duduk luar pun okey sikit lah. Korang-korang ada angin sikit. Tapi ada lagu ni aku pun tak pasti. Harap tak kena copyright lah. Okay. Menu yang pertama, sizzling lamb grill. Okay, sebelum tu kita kena dulu hot latte. Bismillah. Lama tak minum kopi ni, tukar raya. Untuk tekak aku, kopi dia tak strong. Lebih rasa susu sikit. Tapi okey, boleh minum. Untuk set sebelum ni lagi satu set roti bakar, tapi anak YouTuber cilik dah bedal. Roti bakar tu okey. Kaya dia macam manis sikit. Ni kita try dia punya kuah dulu lah. Bismillah. Aku tak tahu lah dia punya, orang kata penyediaan dekat sini ataupun macam ni resepi dia. Tapi untuk aku sos black pepper dia ni lebih manis.
Dia kurang rasa herbs, dia lebih manis dan pedas sikit-sikit. Mungkin akan datang kalau dia dapat tune untuk lebihkan rasa herbs dan kurangkan manis, InsyaAllah mungkin lebih layan lah. Ni untuk aku lah. Okey, terima kasih. Ni wagyu beef. Okey, lagi kita try. Ini kita try dulu lamb. Bismillah. Dari segi dia punya tekstur lamb dia nice. Cuma dia tak terlalu tebal sangat dah. Ada nipis-nipis sikit. Dia okey. Untuk dia punya rasa agak kosong. Tak ada rasa masin sangat. Tak ada rasa bateri sangat lah. Mungkin dia boleh perbaiki lagi. So far untuk lamb dia okey. Kalau dia dapat perbaiki dia punya sos tu, pada aku boleh pergi lagi lah. Okay, lagi kita review dia punya pizza. Okay, pizza wagyu Napoleon. Dia ada bagi dengan sos, tapi aku rasa aku tak perlukan. Dia try sementara tengah panas-panas ni. Dari segi tekstur nampak macam menjadi. Sekejap okey. Bismillah. Untuk dough dia nice juga lah. Dia punya kenyal-kenyal tu, tak terlalu soggy sangat. Untuk wagyu dia rasa juga, tapi sebabkan dia tak banyak. Kalau banyak mungkin harga dia kena tambah lagi lah kan. Mungkin boleh tambah. Okay, dari segi pembakaran dia menarik. Bismillah. So far sebab tu makanan dia okey. Sebab dia pun kat sini kan regular dia ramai, customer ramai. Cuma kalau dia dapat perbaiki sikit dari segi rasa macam yang black pepper tadi, untuk dekat aku lah, korang boleh try. Bagi pandangan korang juga nanti bila dah pergi, try komen kat bawah. Kalau untuk pada aku, kalau sos black pepper tu tak manis, ada rasa herb lagi, lagi berdentum lah. Untuk pizza tak ada masalah, alhamdulillah. Jadi aku nak habiskan makanan yang ada. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Yang mana belum subscribe tu, boleh tengok video ni. Kalau rasa berkenan, subscribe lah. Sebab menjadikan orang kata semangat lah. Okay, YouTuber cilik dah ni dah. Kita pun terpaksa menghentikan video sebelum YouTuber cilik buat meragam. Kita sudahi dengan satu lagi sopan bak. So far pizza dia sedap lah. Bismillah.